Daripada salah seorang wanita paling berat di dunia kepada supermodel. Ini adalah antara transformasi yang paling hebat. Pada usia 23 tahun, Amber Rashidi mempunyai berat 657 paun dengan ketinggian 5 kaki lebih. Dia hampir tidak mampu berdiri sendiri, tidak muat dalam kereta dan doktor berkata dia mungkin mati sebelum usia 30 tahun jika dia tidak berubah. Kalau dia pergi ke lapangan terbang, dia terpaksa diangkut menggunakan troli bagasi dan perlu membeli 2 tiket untuk menaiki kapal terbang. Jadi, dia tekad mengubah diet pemakanannya dan mula bersenam. Tetapi para penyokongnya mengatakan jika dia benar-benar mahu kurus, dia perlu putuskan hubungan dengan teman lelakinya kerana lelaki itu lebih suka wanita berbadan besar dan mengikut nafsu kehendak makannya. Oleh itu, mereka akhirnya berpisah dan Amber terus menunjukkan perkembangan, berjaya menurunkan berat sebanyak 420 paun. Namun, penurunan berat itu menyebabkan dia mempunyai lebihan kulit yang memerlukan pembedahan untuk dibuang. Tetapi kini tak banyak maklumat mengenai Amber kerana dia semakin kurang aktif di media sosial yang membuatkan sesetengah orang bimbang bahawa dia mungkin mengalami kenaikan berat semula. Komen pandangan korang.